Hi guys, Assalamualaikum. So actually hari ni kan aku nak pergi Kampung Agung. So this is the first time dah untuk aku pergi. So aku nak pergi dengan aku punya wife. So dia kali kedua, aku kali pertama. So kita nak explore apa yang ada dekat sana. Sebab hari tu pun dia pergi pun tak explore habis. So dia pergi ambil Tashenko jap. Aku lupa. So ada kat kereta sana dah lagi satu. So kita nak gerak dah sekarang. Dah pukul 10.38. Maybe dalam sejam kot nak sampai. Ataupun sejam lebih. Ikutlah, ikut keadaan jalan, okay. So jumpa dekat sana nanti, okay. So kita orang dah sampai dekat Kampung Agung. So dekat depan ramai jugalah. Bukan ramai, tu baru turun. Satu biji van. Tadi tak ada Satu family. Satu family. Tadi tak ada orang pun. Tak ada apa, biasalah weekday. So bagi mereka settle dulu. Jadi kita orang pula beli tiket. Tengok tu ramai kan. So kita orang tengah beli tu. Ni semua yang datang satu van tadi. Tapi tak ramai lah. Parking banyak lagi. Biasalah weekday. Kalau nak datang So cuaca on point. Sebab cantik nak on. panas. Harap tak hujan. Dah tak hujan, tak cool. Cerah lagi. Lambat lagi daripada ni asalnya je. Yalah. Harga tiket dewasa RM10, kanak-kanak RM8. Yang tu untuk Malaysia citizen. Kalau orang luar, dewasa RM18, kanak-kanak RM12. Gecer. Daily hours operation 9 pagi 6 petang. Tapi luas kan tengok tu masuk ke kedai lah. Ya, yang masa yang datang hari tu tapi yang belah-belah bendang tapi. Kita pergi Depan-depan je lah. Oh, depan-depan je. Kan dia macam becak. Tempat ni okay. dia sesa datang waktu panas only. Kalau hujan-hujan nak selfie pun dia bukannya ada bumbung. Yelah. Pokok nyok je semua. Okey lah. Jom. Ni peta dia. Luas. So ni keadaan jalan. Ke jalan. Dia punya view dia lah. Kampung Agung. Ada jual-jual. Fresh coconut shake. Dia boleh sewa basikal. Becak pun boleh lah yang. Kita orang tengah setting. Tapi tak boleh-boleh lagi. Punya dah lama. Lama sangat. Don't try. Biasa tak apa, selamat. Tak muat lah. Panas. Kenapa dia lama sangat? What's the problem? Ada becak. Kita dia. Kena jadi tukang tegak gambar. Okey lah, orang tak crowded sangat. Kalau weekday sesuai bawa Oh. kids. Tapi kalau ramai sangat macam Okay. kita nak tegak gambar, macam orang lain pula tangkau macam. Macam kena tunggu turn. Tunggu turn macam nak tegak syok gambar macam tak puas tau. Sekian. Itu biasa sama tengok. Kalau sini okey. Tenang. Patok ke? Tengok dia ada kuda lah. Lihat saya. Ya. Anak itu. Apa itu? Tak nampak lah. Tak ingat lah berapa dah. Itu. Mana? Oh, Dia yang tu apa lah itu? yang tak masuk. Oh. Jom kita jalan dalam tu. Itu tak masuk itu. Tengok dia ada bendang. Tapi orang Tara panggil bendang. Kita tak panggil sawah padi. Doa. Itulah Apa bendang. panggil? Padi. Field. Here. Sawah field. Mini zoo. Plot 3. Plot Nanti kat 2. sana. Kat sana boleh pergi makan kambing. Oh, situ pun ada lagi. Apa? Oh, maintenance. Ada maintenance. Ini punya mini. Oh. Cantiknya bendang dia ni hijau you all. Okey, dah tak ambil. Tak jumpa dia orang mana pergi. Mesti ada random atuk kat sini cari family dia. Tidak ada orang pun pergi sana.
dekat rumah tu masuk sini. Oh, jelah. Kat sini. Kesian makcik tu. Betul lah. Tapi larat lagi jalan. Bagus ada. Oh, nu belah sana nu. Ya, ya. Kan boleh pusing je. Siapa yang nak main sini kena sediakan stamina yang okey ya. Jalan pusing dalam jalan. Naik basikal pun boleh. Betul tak? Tapi panas. Panas. Tapi on point gambar. Kat sini kot. So berdiri kat sini dekat gambar kat situ. Cantiklah kot view tu. Ya kot. Kat sini. Kata mana? Jom kita try. Lawa. Tapi gelap je. Oh, gelap. Tahu lah. Tak tahulah tapi kadang-kadang biasalah iPhone ni. Sekejap lagi baru dia nampak cerah. Oh ya. Oh ni tengah cerah. Dekat gelap dia cerah balik. Okey tak? Sebelah dalam ni dia ada kursi. Kursi. And then ada piano. Kat sini. Dia bawa, oh boleh lah sini. Boleh lah. Tadi ingatkan tak boleh. Wah, ada buai juga. Tepat dia cantik lah view dia. So ni hijau. Disebabkan lighting dia ke sana. So belah sana lagi okey lah lighting dia. Bila belah sini dia gelap sikit. Dia mana? Dari depan ke? Depan tepi tu lah. Oh kat situ. Sekejap, try. Okey. Oh, okey. Kita kat gambar dulu. So ni kawasan padi. Tapi memang cantik gila katakan kat gambar sini. Cantik. Dengan langit dia warna biru. Best spot ever. Oh, terlompat. Ini kalau dalam ni. Ni kalau buat Cantik kan? Tempat Review. photoshoot kahwin pun cantik. Betul? Tapi kena macam ni lah. Kena macam ni lah lighting Ya. dia. Lighting Kalau belah dia sini okey lah. Lagi satu Kalau belah sini dia kawasan gelap. betul. Sebab lighting dia jatuh ke sana. Sini. Dah makcik tu kesian dah. Dah lah. Dia bagi nombor telefon, tulis atas satu kad. Dia boleh tak minta tolong nak telefon set ni? Dia mengikuri kami tau. Jadi mungkin macam muka kami macam baik, trusted. Jadi kami pun telefon. Dah lah, dah tu takkan lah. Ish, agak-agak takkan dah pi pun takkan tak tengok. You all kalau datang sini bawa mak ke, bawa tok ke. Saya ada ku hulu ku hilir macam Impinlah ni. tangan. Janganlah biar jalan seorang-seorang sebab kawasan ni luas. Kan jatuh ke apa. You don't know. Sebab lah kat berjalan. Tu Boleh lah. dengan betul. Sebab ada nombor telefon ke? Tengok tadi buka dompet tu dah Dia tahu duk dah. cara dia tahu ni nak suka ni. Nasib baik lah yang call tu. Walaupun first call dia tak angkat, second time tu dia call balik. Dan kita bagi tahu lah makcik tu tunggu dekat mana. So family dia datang pick up macam tu. Sangat panas. Panas, hangat. Orang tahu cakap macam ni. Hangat tak biak. Gitu. Macam tu. Tapi kepada bride to be, kalau nak cari tempat photoshoot, kalau area mana ni? Penaga. Tasik Glugong. Tak. Tu. Kampung Agong. Lawak suami-suami you all. Boleh datang kat sini, tempat dia cantik. Kan kalau baju nikah putih kan. Tangkap ni hijau. Tapi tutup pukul 6. Betul-betul kedawai lah, kedawai. Mungkin kalau nikah pagi boleh lah. Boleh lah. Terus direct shoot sini. Mai. Jom kita tengok binatang-binatang dari dalam tu. Kau nak tengok Ada burung bangau, burung bangau. banyaklah enggang saya. Burung enggang warna putih you all. Bukan enggang saya, bangau. Boleh makan ke bangau? Mana tekak dah nak sebelah kat mana? Panjang. Mungkin kat tengah-tengah kot yang kita assume kat tengah-tengah. Mana kawan-kawan dia tak ada seorang, sekok dia. Kami berjumpai sesuatu. Mana nak tunjuk? Benda ni tak selalunya ada kat Malaysia. Dekat Semenanjung. Semenanjung. Ni special ni special khas ah. Oh, busuk ah busuk. Oh, tu. Ha. Senang je kami jumpa. Kalau pegang ni bahaya tak? Dia buat pak simen. Ingatkan plastik. Tengok itu besar. Itu ada satu anak dia itu. Ada 2. Oh, ada satu lagi 3. Ni family lah ya.
Yang anak dia. Pandai aku buat. Kat sini ada kuda. Kat sini. Kat sini. Nak bagi nama apa ni? Buat statik je kuda tu yang. Dia tengah get ready tu. So kat sini dekat sikit nak tengok. Hello. Hello. Hai. Sakit. Be careful. Masih sikit. Sikit. Tengok. Tak tahu nak panggil nama apa. This animal. Tahu lah tapi We nama call apa. Hush. Oh, kami panggil kuda je. Besar kau. Besar kan. Dia boleh makan tak kuda? Boleh kan? Mana boleh? Tak boleh lah. Tak boleh ya. Ya. Tak pernah lah orang sembelih kat Malaysia kuda. Mana tahu kau boleh makan. Kau Saya boleh tinggi. ya? Tak. Welcome to mini zoo. Mini ala-ala zoo. Ada Ala-ala banyak- zoo kan mini-mini zoo. Ada banyak. Ada kucing. Kat sini. Kucing angkat je. Oh. Cat adoption. Bukan main lah. Find your girl ever find on the Saya ingatkan burung. Tu. Burung tu lah kakak tua tu. Cuma balik lah. Sembelih. Awak nama apa? Awak tinggal di mana? Awak orang sini ke? Dia demuk gila. Aduh. Dendut. Oh, tu dipanggil. Oh, kita mak. Oh, balik dah. Bye. Daripada kedai. Dengan makanan kot. Tu. Pemain lagi seekor. Kacuk tadi. Kenapa kaki dia pendek? Dia kacut dengan apa? Kacuk dengan Kacut. Sini. Cepat. Alah, jangan tu. Cuba. Balik pun tak dukung. Dia jalan sana dah. dia sikap. Kau lah. So kita orang dah habis explore dalam tu. Sekarang ni kita orang nak pergi makan dekat warung mi udang 12 ekor. Tapi macam tak ada orang. Macam Ada ke tak ada? Belum buka kot. tak buka. Belum lagi lah. Ya. Tak ada orang. Okay, petang sikit ataupun hari ni tak buka, tak sure lah. Tapi Lepas tu nak makan mana? Nanti yang fikir kan. Kita mulakan aircon dulu. Betul, panas. Allah peluh. Memang berkicap, belocok. Tapi okey. Itulah. Ayah rasa kereta ni daripada